Aku YouTuber paling miskin di Malaysia. Aku ada 2.29k subscribers dan 118 videos. Tapi kenapa aku masih miskin? Alhamdulillah, akhirnya aku dapat lebih daripada 2,000 subscribers. Dekat sini ada lebih kurang 2.29k subscribers dengan 118 videos. Hari ni jam 4.26 petang, hari Rabu 15 Oktober tahun 2025. Tujuan aku buat video ni bukanlah untuk menghina diri sendiri, tapi untuk bagi kata-kata semangat dekat diri sendiri dan YouTuber Malaysia lain yang nak usaha jadi YouTuber. Jadi ya, sekarang aku akan bagi tahu beberapa sebab kenapa seseorang tu miskin. Macam tunjuk kat diri sendiri pula kan. Okey, tak apa. Sebab yang pertama, seseorang tu dia malas. Ya, ini adalah sebab utama seseorang tu miskin. Dia malas. Adakah aku malas? Sikit. Jadi seseorang tu dia malas untuk bekerja, malas untuk usaha, dan dia akan jadi miskin. Ya, sangat miskin. Macam aku tak apa. Malas adalah punca utama dan tak ada ubat untuk tu, melainkan diri sendiri yang usaha untuk jadi lebih baik. Jadi tak ada ubat yang untuk kita makan lepas tu jadi rajin tiba-tiba, tak ada. Tapi kata-kata motivasi boleh buat seseorang tu jadi rajin, insyaAllah. Macam aku tengah cakap kat video ni, supaya aku tengok video ni dan aku jadi rajin. Sebab yang kedua, seseorang tu miskin adalah dia tak ada peluang pekerjaan. Dekat kawasan dia, semua pekerjaan dah ada orang kerja dan tak ada jawatan kosong untuk dia. Jadi dia tak boleh nak kerja dan sebab itulah dia miskin. Sebab yang ketiga kenapa seseorang tu miskin adalah kerana bukan sebab tak ada peluang pekerjaan, bukan sebab dia malas, tapi sebab faktor kesihatan. Banyak peluang pekerjaan, banyak je orang cari pekerja dan dia pun rajin, cuma dia tak sihat dan ada faktor kesihatan yang tak lepas untuk dia bekerja. Jadi itu antara sebab dia miskin. Na'udzubillah, minta jauh, aku tak nak sakit. Sebab keempat kenapa seseorang tu miskin adalah rezeki belum sampai untuk dia. Dia rajin, ada banyak peluang pekerjaan dan dia sihat, Alhamdulillah. Tapi dia masih usaha dekat jalan yang dia masih belum dapat hasil. Tapi dia percaya suatu hari nanti dia akan dapat hasil tu. Contoh macam aku tengah buat konten YouTube sekarang ni untuk lepaskan syarat YouTube. Walaupun orang lain nampak mungkin aku takkan berjaya, tapi aku akan buktikan yang aku boleh, InsyaAllah. Jadi yang mana satu aku? Semua aku pernah rasa. Ya, kot. Nombor 4 tu lah aku sekarang ni. Aku tengah usaha, aku sihat, aku rajin sikit, tapi aku masih lagi belum ada rezeki untuk berjaya. Tapi aku yakin Allah Maha Kaya. Aku tak kisah pun kalau aku miskin. Dan aku tetap akan usaha jadi YouTuber. Walaupun aku tak akan berjaya, tapi aku tetap akan usaha. Sebab aku yakin Allah pandang kita pada usaha kita, bukan pada hasil. Sebab hasil biarlah Allah yang berikan. Hasil tu kita serahkan dan tawakal pada Allah. Jadi Allah yang akan bagi hasil tu. Tugas kita sebagai manusia dekat dunia ni ataupun sebagai hamba Allah adalah untuk usaha. Tu je yang kita mampu. Dan berdoa, minta Allah permudahkan dan tawakal. Usaha, doa, tawakal. Cukup 3 ni, kenapa tak dapat hasil? Sabar dan teruskan buat 3 ni sampai dapat hasil. Untuk masuk syurga pun kita kena rajin buat ibadah. Rajin tu wajib ataupun perlu ada dalam diri aku. Kalau aku malas, salah aku sendirilah. Jadi aku kena rajin, dan rajin tu adalah benda yang aku kena letakkan di dalam diri aku ni. Okey, tanggungjawab tu adalah kunci utama untuk seseorang tu jadi rajin. Seorang ayah akan jadi rajin bekerja kalau dia rasa yang dia ada tanggungjawab untuk keluarga dia. Dan aku, seorang anak, aku nak banggakan ibu aku dan tanggungjawab aku tu untuk aku bahagiakan ibu aku, bahagiakan keluarga aku. Jadi disebabkan tanggungjawab tu lah, aku perlu letakkan kerajinan untuk aku berjaya. Sama ada aku berjaya ataupun tidak, aku tak kisah tentang tu. Yang penting aku usaha. Kadang-kadang orang tak nampak usaha kita, tapi kita kena ingat yang Allah sentiasa nampak usaha kita. Kalau kita usaha tapi kita gagal, Allah uji sebab Allah sayang. Kegagalan bukanlah tanda kita gagal selamanya. Gagal adalah proses. Orang yang gagal adalah orang yang berhenti berusaha. Kalau gagal dalam usaha tu, itu bukan kegagalan tapi proses. Dan belajar daripada kegagalan yang lepas, jadikan kita lebih baik.
lagi banyak kegagalan dan lagi banyak kita belajar dari kegagalan tu akan buatkan kita jadi lebih kuat dan lebih bijak di masa akan datang, insyaAllah. Syukur, Alhamdulillah, walaupun kita miskin dengan harta, tapi kita kaya dengan kesihatan. Kesihatan tu lebih utama. Dan ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Itu saja untuk video kali ini. Semoga aku jadi YouTuber yang berjaya. Semoga aku jadi YouTuber yang memberi manfaat kepada semua orang, insyaAllah. Amin. Itu saja. Fiz Top 1. Kita akan bergerak ke Top 1 dan jadi Top 1. Semoga aku jadi Top 1 YouTuber short film di Malaysia, insyaAllah.